Okey, lagi-lagi case balancer RS150 RSX balancer SCK. Aku nak sebut S pun dah tak apa betul bunyi dia kan. Tapi ini kali ketiga aku kena dia punya balancer gelong daripada aftermarket punya part spring. Brand yang sama, semua SCK. Tak tahulah kebetulan dengan aku ke ataupun macam mana, tak pastilah. Tapi sejak tu aku tukar pakai KJR, alhamdulillah so far tak ada masalah gelong. Cuma yang aku jumpa ni bukan daripada bukan daripada balancer yang aku buat. Ini daripada kedai lain. Customer pakai tak sampai 3 tahun, tiba-tiba vibrate balik. Bila check, aku buka semua sekali, gelong. Okay, so no comment. Sama ada SCK ni ada yang copy ke, yang ni original ke, yang ni copy ke, ataupun memang kualiti dia problem ke, ataupun kebetulan ke. Sebab biasalah manusia yang buat kan. Kita tak boleh nak condemn benda yang dikeluarkan oleh kilang. Tak semuanya perfect, mesti ada yang problem satu dua. Nama lagi kilang, nama lagi manusia. Sebab tu kita ada QC, ada warranty. So benda-benda gini kita tak boleh nak condemn, kita tak boleh nak blame. Secara kebetulan dia berlaku dekat kita, anggaplah benda tu normal. Mungkin orang lain tak kena, kita je kena. Ataupun mungkin kita kena, orang lain tak kena. Tapi yang pasti kita kena. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.